Jadi takut ni sebenarnya takut ni dia dah bunuh otak kita dah. Sebab ni apa yang kita cakap lah. Contohnya kalau orang tu habis SPM, dia tak sama belajar kan, apa akan dia buat kat rumah? Pagi tengok Netflix, tengah hari tengok YouTube, petang tengok TikTok, malam tengok TV. Hari-hari macam tu je. Apa yang dia grow? Masa bergerak ni tapi dia tak ada belajar benda baru. Dia tak ada belajar pasal tu, tak ada belajar pasal dia cuma dia consume apa yang daripada social media je. So seolah-olah dia punya harian dia 24 jam tu dikawal oleh social media. Sepatutnya dia kena kawal diri dia sendiri. Betul. Kalau dia tak kawal diri dia sendiri, takkan, kalau dia tak percaya diri, siapa nak percaya diri dia? Betul, setuju. So gitu lah. Jadi nak tak nak kan, diorang bila habis SPM ni kan, nak buat apa-apa kena ada tujuan lah. Kau nak buat apa-apa yang kau cari dulu, apa tujuan kau? Untuk apa kau buat benda ni? Contohlah macam aku kan, mak aku tanya kan, kenapa kau main game ni? Di usia muda kau main game. Satu sebab aku suka mak. Satu lagi, kedua, mungkin daripada game ni aku boleh jana pendapatan. Aku tak tahu lorong macam mana, tapi di fasa aku belajar tu, di fasa-fasa yang aku belajar game tu, aku akan nampak ruang-ruang yang mana boleh buat, aku akan buat. So bezanya dengan sekarang kan, action ke tak, itu je. Kebanyakan orang dia ada idea yang banyak, tapi dia take action tak. Tak semua orang mampu buat tu. Dia tak execute. Untuk execute benda yang sesuatu tu, semua orang akan takut macam kalau buat macam ni risaulah, takut gagal lah. Kalau buat macam ni takut fail lah, buang masa lah. Jadi takut ni sebenarnya, takut ni dia dah bunuh otak kita dah.